Nak kaya dengan emas? Ini rahsia dia. Bukan bermula dengan duit yang banyak. Ia bermula dengan ilmu dan disiplin. Apa langkah pertama yang kita kena buat? Pertama adalah jadi penyimpan emas yang berilmu. Luangkan masa membaca sekurang-kurangnya 10 buah buku kewangan. Bila kita faham cara wang bekerja, kita akan jumpa gaya menabung yang serasi dengan jiwa kita sendiri. Langkah kedua, menabung sedikit demi sedikit. Tak perlu tunggu duit banyak. Yang penting, mulakan dulu. Kalau kita menggunakan Ecomas Gap, fokusnya sangat mudah. Pastikan gram emas bertambah setiap bulan. Itu sahaja. Tak perlu fikir tentang harga. Tak perlu tunggu masa sempurna. Yang penting satu perkara, konsisten. Kerana dalam dunia simpanan emas, konsistensi adalah kunci kejayaan sebenar. Walaupun sedikit, jika dilakukan bulan demi bulan, lama-kelamaan ia akan menjadi besar. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi, dalam perjalanan ini, jadilah seperti kura-kura. Perlahan dan tidak berhenti. Kerana selalunya yang sampai ke garisan penamat bukan yang paling laju, tetapi yang paling konsisten. Bagi tuan-puan nak mula menabung emas, mudah saja. Pertama, tuan-puan boleh follow saya. Yang kedua, tuan-puan boleh rujuk di bio saya, isi borang sign up dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.